Boleh nampak Okey, jelas Ustaz. Okey. Nama Ustaz, handsome Ustaz. Allah, tiasa handsome. Sihat? Sihat Hari Ustaz. Alhamdulillah, semangat raya. Selamat Hari Ustaz. Mohon maaf Zahir batin. Sama. Puasa 6 dah settle belum Ustaz? Sikit lagi. Lagi. InsyaAllah sempat lagi Ustaz. Ada 2 minggu Lagi. lagi. Kawan-kawan pun jangan lupa. Penting puasa 6 ni. Lagi tiga hari lagi. Dah nak habis dia tu. Syawal dah nak habis. Entah selesai dah ke? Selesai Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz kena Ustaz, kat rumah ke? Tap-tap kawan-kawan. Jangan lupa like share. Malam ni kita sembang pasal topik OPR. Ini topik paling baru ni. Ya geng. Saya nak sembang lebih-lebih pun tak kerti. So kita jemput perunding perbankan keuangan. Ini bukan calon-calon orang. Hari tu kita dah jemput sekali. Kalau kawan-kawan ingat, kita pernah jemput sekali. Ya. Kita dah bincang, dah sembang-sembang, sembang santai pasal keuangan, pasal perbankan Islam. Ya. So topik kali ni kita nak cakap pasal OPR. OPR ni penting. Sebab dia melibatkan keuangan semasa, lagi-lagi untuk orang yang dah beli rumah. So dia akan bayar setiap bulan. Tak kira lah T20 ke M40 ke B40 pun beli rumah. Betul? Sampai bila kita nak menyewa. Jadi yang beli rumah ni akan terkesan lah. Cumanya nak tahu bila OPR ni naik, yang lain-lain tu terkesan ke tak? Barang, harga barang, adakah gaji pun kita akan naik? Kalau OPR naik, lepas tu gaji pun naik, okey lah, settle lah. Masalahnya kalau gaji kita lambat naik, tapi OPR ni cepat-cepat naik. Kejap naik. Apa sebabnya? Apa kesan dia? Ada tak OPR ni kesan daripada anak muda? Jadi insyaAllah kalau semua dah ready, jangan lupa share. Share kawan-kawan tu. Dalam grup WhatsApp, grup makcik bawang, pakcik bawang, grup jiran sebelah, jiran tetangga, grup bengkel motor, semua share. Repost. Okey, sekejap ya. Jelas. Kalau buat gaya ni nampak besar sikit. Besar sikit nampak. Nampak beza Ustaz? Dia punya template tu nampak beza. View mode tu. Nampak yang apa? Besar ni tepi-tepi kiri-kiri tu lah. Ada mudah pasti. Betul. Dan tu kan. Senang sikit Ustaz nak tengok. Senang, takut ada orang nak tanya soalan kan. Kawan-kawan jiran-jiran semua nak tanya soalan pasal OPR ni. Okay Ustaz, sebelum nak mulakan lah, saya kenalkan diri. Saya seorang pemuda Shah Alam. Malam ni Dewan Pemuda PAS Shah Alam akan dah pun menjemput Ustaz Ali Raji'i selaku Timbalan Ketua Pemuda Dewan Pemuda PAS Shah Alam, Dewan Pemuda PAS Negeri Selangor. Yang mana Ustaz Ali Raji'i juga praktis orang kata dalam bidang perbankan Islam, selaku perunding perbankan Islam. Sebab topik malam ni kita bercakap pasal topik OPR. Topik lepas-lepas pun kita cakap pasal kewangan. Yang sebelum ni pun kita tapi ini topik orang kita bicara semasa lah. Kita bersembang pasal isu-isu semasa. Sebelum ni bawah tajuk TikTok. So untuk bicara semasa kali ni, tajuk utama kita adalah pasal OPR. Kenaikan OPR kali ni, Bank Negara Umum akan naik sebanyak 3%. Betul Ustaz? Ya, yang terkini. Latest. Yang terkini 3%. Maksudnya yang sebelum ni 2.75 ke tuan Ustaz? 2.75. 2.75. Okey. Kalau kata OPR naik, adakah dia memberi impak kepada anak muda? Dan apa kaitan dia OPR ni dengan kukuhkan ekonomi negara Ustaz? Kalau Ustaz ada pandangan, kita boleh share lah. Mungkin kawan-kawan lain pun ada juga ni pakar-pakar keuangan
ataupun bidang-bidang perbankan Islam kan. Ya. Bidang-bidang kewangan, mungkin ada yang kerja dengan Bank Negara Malaysia ke, boleh komen kawan-kawan. Kalau nak request live pun kita boleh masuk. Boleh sembang sama-sama. Betul. Yalah, kita pakai sharing lah kata kan, sharing session. Malam-malam tak ada buat apa kan. Nak tahu juga ada berkaitan dengan isu-isu anak muda ke. Mana tahu ada rezeki esok-esok saya beli rumah kan. Saya pun nak tahu juga impak OPR ni apa semua. So soalan pertama saya, apa kaitan OPR ni, kenaikan OPR yang diumumkan oleh Bank Negara Malaysia ni dengan kukuhkan ekonomi negara? Apa kaitan dia? OPR naik dan kukuhkan ekonomi. Ke sebenarnya tak ada kaitan? Ke macam mana berkaitan dia? Silakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih Zainuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton, moderator dan juga sahabat-sahabat hadirin yang menyaksikan live hari ini pada malam ini, insyaAllah. Baik, sebelum tu saya Ali Rajai, TKP Selangor, dan juga seperti mana diperkenalkan tadi lah, perunding bahagian ke praktis jugalah dalam perbankan Islam. Okey, baik. Apa itu OPR? Sebelum kita masuk lebih lanjut topik ni, diskusi ini tengah panas, tajuk ni tengah panas dalam isu semasa sekarang ni. Okey, apa itu OPR? OPR tu ialah English terms lah. O tu overnight, polisi, P tu polisi, R tu rate. Apa benda tu OPR tu? OPR tu adalah polisi kadar kenaikan faedah rate yang di overnight semalaman yang telah disetkan oleh Bank Negara dalam, boleh dikatakan dalam urusan untuk memastikan kestabilan dan sebagainya lah. Apa peranan dia? Tujuan dia ialah perbankan ni, bank-bank yang dekat Malaysia ni, dia perlukan modal, dia nak berniaga. Bank-bank yang ada kat sana dia berniaga. Kalau conventional banking, dia berniaga loan lah. Dia buat duit untuk berniaga duit. Okey. Bila orang buat pinjam tu, kalau conventional banking, orang nak datang ke bank, orang nak duit. Jadi modal asal tu, modal yang diperlukan tu, dia daripada pelbagai. Bank banking ni dia ada sumber dia pelbagai. Ada daripada shareholder fund, ada daripada duit deposit kita semua tu yang kita letak dekat bank, duit itulah digunakan untuk rolling. Ataupun dia terpaksa, kalau dia punya modal tak cukup, dia terpaksa pinjam dekat bank lain. Okey, bila dia pinjam dekat bank lain, kadar dia guna OPR ni lah. Kadar dia. Dia punya rate dekat situ. Jadi dia punya, bila dia gunakan, dia pinjam, kalau commercial dia guna pinjaman lah, dia kena rate tu, dia kena bayar balik dengan rate yang lebih, sebab dia nak berniaga. Dia nak guna modal tu lah, duit tu untuk berniaga. Tapi kalau perbankan Islam, dia ada kontrak Islamik lah. Tapi perbankan Islam pun walaupun kontrak Islamik, dia jual beli barang, contohnya dia guna konsep tawaruh, dia jual minyak dan dia beli balik, rate keuntungan tu daripada OPR juga, dia ambil daripada rate yang sama. Jadi dia punya end product dia akan jadi lebih kurang sama lah, rating the rate dia tu. Cumanya yang Islamik lebih Islamik lah, guna kontrak yang Islamik. Yang konvensional guna konvensional. Okey, apa kena-mena dengan kita, rakyat masyarakat ni, rakyat Malaysia ni dengan anak muda? Okey, bila rate itu diset oleh Bank Negara, iaitu regulator lah, iaitu pentadbir ataupun kerajaan, di pihak kerajaan bahagian Bank Negara lah yang uruskan penetapan rate tu. Jadi bila rate tu disetkan, contoh naik, di sini apa kaitan tu, apa kebaikan relate dengan kita? Okey, setelah menjadi satu praktis perbankan atau bank-bank central bank lah, maksud dia macam bank negara di negara-negara lain ataupun bank negara dekat negara Malaysia, BNM, dia akan memastikan kestabilan kewangan tu dekat Malaysia ni dengan rate tu lah. Okey, apabila rate naik, apabila rate naik, apa yang untung, apa yang rugi kat situ? Okey, bila rate naik ni apa yang impact? Okey, bila rate naik ni, kadar
kalau konvensional dia panggil pinjaman, kalau Islamik pembiayaan. Kadar rate pembiayaan tu rate dia akan naik, akan tinggi. Contohlah, kalau Zahir ada financing ataupun bayar kereta ke ataupun bayar rumah ke, dia akan ada ceiling price. Kalau Islamik dia ada ceiling, letak dekat ceiling dia maksimum contohnya berapa persen dia boleh pergi. So rate tu dia akan naik. Dia panggil effective rate. So effective tu dia akan naik. Jadi kalau contoh bulanan kita bayar installment 100, bila OPR naik, bank-bank akan naikkan dia punya effective rate dia. Jadi kemungkinan kita kena bayar 100 lebih. Bank akan hantar surat ataupun hantar SMS kat kita. Bayaran bulanan cik, oleh kerana kenaikan OPR dan sebagainya, kita terpaksa naikkan. Jadi dia akan bayarlah kemungkinan dia akan dia akan bayar installment tu akan bayar naik tinggi lah. Mungkin naik 120 atau 100. So bank maklum tak pada kita? Ya, bank akan maklum. Selalunya bank akan maklum. Dia akan hantar surat ke alamat yang latest kita update dekat sistem. Kalau kita pindah, kita tak update bank akan hantar ke alamat lama kita. Itu yang kalau setiap kali kalau kita ada kenaikan, bank pun akan maklum kita balik. Bank akan maklum keluar surat, dia akan keluar lah notice. And then kalau sekarang ni notice pun keluar. Sekarang ni kalau bank-bank yang terkini tak silap saya, dia akan hantar SMS ataupun WhatsApp lah. Dia akan maklum kat situ. Bayaran bulanan anda sekian-sekian. Okey, itu kalau naik. Kalau naik yang pertama, naiknya kita punya bila naiknya OPR ni, kita punya rate bank tu akan naik. Okey, apa beza konvensional dengan Islamik kat situ? Konvensional dia akan naik lah. Kalau contoh dulu masa kegawatan ekonomi, dia naik tinggi, terlalu tinggi, menyebabkan orang tak dapat bayar bulanan tu. Jadi orang terpaksa let go property, jual. Itu kalau konvensional. Kalau yang Islamik, dia ada kena ceiling. Ekonomi meleset macam mana pun dia takkan lebih pada tu. Sebab kita dah akadkan ketika macam tu. Okey, itu kalau kesan kepada pembiayaan lah. Okey, bila naik lagi, apa kesannya lagi? Kesannya bila dinaikkan pembiayaan, orang pun susahlah nak buat financing atau buat loan. Jadi orang akan lebih simpan. Bila OPR naik, kadar return profit untuk simpanan tu dia akan naik. Okey, dia ada dua sekarang ni. Kat bank ni orang ada menyimpan duit, ada orang pinjam duit. Okey, faham clear ya? Orang simpan duit dalam saving, dalam fixed deposit. Okey. Dia buat sijil-sijil tu lah. Kat orang kata kat bank biasa lah, ATM biasa tu. Yang ATM semua tu lah, dia letak duit dalam bank. Yang kedua, orang yang perlukan duit. Okey, jadi bila OPR naik, yang pinjam duit ni bahagian pembiayaan ni, rate dia akan tinggi, kan naik. Susahlah untuk dia. Jadi orang pun kemungkinan akan slow down untuk meminjam ataupun buat financing. Orang akan mula menyimpan. Sebabnya bila simpan, kadar pulangan dia tinggi. Macam bila OPR tinggi, dia naik. Contohlah kalau kita ada 1 juta, contohlah syarikat-syarikat 1 juta, letak kat bank. Kalau sebelum ni dia dapat rate persen dia contoh 2.2, 2.5, bila OPR naik, pulangan dia akan tinggi lah. Macam tu. Jadi kelebihan untuk investment lah, pelaburan dan sebagainya lah. Okay, itu macam tu. Kenapa jadi macam tu? Kenapa bank negara naik? Okey, bila kadar perbelanjaan orang akan kurang, orang akan mula menyimpan, maka dari segi pembiayaan orang beli belah semua tu akan kurang lah. Masyarakat akan menjaga-jagakan saving duit lah bila OPR naik. Jadi ini antara lain boleh mengelakkan antara salah satu strategi untuk nak kekang inflasi lah. Dan juga akan dia menunjukkan bahawa ekonomi makin baik. Ekonomi dunia makin baik, ekonomi makin stabil balik, dia akan naikkan. Contohnya rate 3% ni last masa sebelum COVID tu. Bila COVID, ekonomi dunia semua turun, bank negara tempat turunkan OPR. Bila turunkan OPR sebab apa? Sebab nak spending, orang tempat nak beli susah, nak pinjaman susah. Jadi bila rate turun, maka orang keluarkan duit dalam simpanan, orang akan buat financing. Jadi kitaran ekonomi itu berlaku kat situlah.
Jadi dia akan stabilkan keadaan negara. Okey. Okey, baik tak baik? Persoalan dia lah untuk kita sebagai Soalan kalau saya nampak tu macam baik lah. Maksudnya tanda-tanda sebuah negara tu ekonomi dia baik, OPR dia tinggi. Macam tu ke Ustaz? Ya, betul. Okey, kenaikan OPR ni menyebabkan orang kurang berbelanja, orang akan menggalakkan simpanan. Macam tu. Bila OPR turun, orang akan berbelanja dan orang akan keluarkan simpanan. Bila ekonomi teruk sebagainya, OPR diturunkan, orang simpan dalam bank duit pun dapat rate sikit. So dia akan berbelanja. Belanja cara dia mungkin kalau beli kereta, beli rumah, dia akan rate dia rendah lah kat situ. Dia akan berbelanja. Menggalakkan pertumbuhan ekonomi balik. Benda ni cycle. Okey, baik. Benda ni kalau kita tengok satu angle, satu sudut macam tu cantik. Tapi sudut yang lain dia kena tengok juga. Contohnya lah dalam bazar Ramadan baru ni, bulan puasa sebagainya, mungkin tuan-tuan ada yang meniaga. Kita dapat keluhan ramai orang yang kali inilah yang buat meniaga bazar Ramadan. Keuntungan mereka sikit. Maksudnya ada orang di jalan bazar Ramadan beli belah semua ni, dia window shopping je, dia tak beli. Sebabnya mungkin dia berjimat cermat. Sebab sebelum ni ketika mana pembangkang ketika itu mewawarkan dan juga dunia juga mewawarkan bahawa ekonomi akan meleset dalam 2023, mengalami kekuatan ekonomi sebagainya. Mungkin orang berjimat cermat lah walaupun nak raya sebagainya. Jadi maksud dia tak jive juga tau. Contohnya dari segi bank negara tu, dia nak menggalakkan orang saving, dan dia akan kurangkan perbelanjaan orang dalam keadaan orang pun tak mampu nak belanja. Jadi kita kena tengok berbagai-bagai angle lah. Sebab itulah benda ni jadi isu. Benda ni basically normal. Cumanya jadi isu kita sekarang dekat Malaysia ni, apabila kerajaan yang sekarang ada, PMX dan juga kawan sahabat-sahabat dia, kaki formula sebagainya tu, dia cakap tak super bikin. Kes dia jadi bilanya, ingat tak saya, bila berlaku OPR naik sebelum ni, selepas PKP tamat, OPR naik, ada salah seorang pimpinan tu, dia buat jalan ceramah dia kata, OPR ni kita kerajaan boleh kontrol. Jadi kalau kita naik ni, kita akan make sure benda ni kita akan bagi benda ni naik dan sebagainya. Jadi perkara ini menyebabkan bila dia naik, dia tak boleh buat apa. Sebabnya polisi ada juga masa tu viral jugalah. Dengan kan? Video-video menyela kerajaan lama kan. Ya. Jadi dia jadi lebih betul, dia jadi lebih tragis bila orang yang menghentam itu tiba-tiba dia pun merelakan seperti itu. Jadi apa point dia masa dia kempen dulu? Dia kempen, dia kata saya akan make sure tak akan naik OPR, saya akan bantu rakyat-rakyat yang susah di luar sana. Saya akan cari formula untuk bantu kenaikan dan sebagainya. Bantu masyarakat yang kurang upaya dari segi kewangan lah. Jadi mana formula-formula yang digembar-gemburkan tu? Tak ada. Jadi sampai sekarang dah berapa bulan mereka memerintah, tak ada. Jadi kita yang di peringkat rakyat ni, yang di peringkat peniaga, peringkat anak muda dan sebagainya, kita rasa apa benda yang kita dapat ni? Apa benda yang mana yang contohnya kata savior, yang kata nak datang nak selamatkan negara kita daripada corruption, nak naikkan kembali ekonomi, harga sayur kita sebagai kerajaan boleh kawal sebagainya. Macam tak ada apa, tinggal menu rahmah aja. Itu pun menu rahmah, peniaga-peniaga itu yang kena turun ke harga. Naiklah. Jadi menu rahmah tu kagut lah Ustaz. Peniaga-peniaga tak dapat apa pun. Basically ada pro and cons juga lah. Baiklah juga, tapi takkan sekadar itu saja menu rahmah tu, macam tu je kan. Jadi kita menantikan tu menu rahmah tu bagus lah untuk kita, untuk saya ni kan, untuk dimakan, tapi tak efektif lah kalau macam orang dah kahwin nak bawa satu keluarga pergi kedai pagi, tengah hari, malam pergi. Betul. Jadi benda-benda macam ni lah yang
yang menjadi keluh kesah rakyat. Ya. Basically untuk rakyat tahu OPR naik ni dia ada pro and con lah. Dari segi macam saya sebut tadi, macam kita faham tadi, OPR naik ni untuk menunjukkan, menandakan bahawa ekonomi kita makin baik dan dia nak stabilkan keadaan balik. Tetapi ekosistem di sekitarnya, contohnya lah dari segi rakyat nak beli barang runcit dan sebagainya, bila OPR naik, dia mengurangkan perbelanjaan, menambahkan saving, tapi orang nak makan pun tak ada. Jadi ekosistem tu tak berjalan seiring. Dominos teori tu tak berjalan seiring. Dia ada satu yang orang kata lompong lah kat situ. Jadi kita mengharapkan, kita memerlukan satu suntikan ataupun idea baru. Maksud dia ekosistem tu kena betulkan dulu dari segi peniaganya, harga barangnya, harga minyak. Sampai sekarang tak dengar minyak turun lagi. Kata-kata dulu kalau saya jadi hari ini jadi kerajaan, esok saya akan umumkan minyak turun. Sekarang ni bila saya ulang saya silap sebut nama. Maksud dia benda itulah yang memporak-porandakan menjadi kegusaran rakyat lah. Basically kenapa tak ada maksud dia OPR naik, sistem monetary ni naik, tapi polisi kerajaan yang lain dan juga usaha-usaha lain tak dibuat. Tak ada. Jadi contohlah OPR naik, kalau kita yang OPR naik ni, efek dia orang yang ada financing ataupun loan kat bank, bila naik kena bayar lebih. Tapi kalau orang yang tak ada apa-apa kaitan dengan bank, dia tak saving pun, dia tak simpan, buat loan pun tidak, tapi dia tetap rasa terbeban dengan ekonomi. Sebab apa? Harga barang naik, kan, kos sara hidup tinggi. Dulu kita mungkin boleh makan berapa ringgit, kan, selain menu rahmah lah, pening juga nak makan rahmah selalu, kan. Tapi tak ada. Maksud dia rakyat masih lagi terbeban. Kos sara hidup tinggi, orang nak belanja pun takut-takut lagi. Kos nak pergi haji, tengoklah. Nak pergi haji pun jadi macam tu, kan. Terpaksa B40, M40 dengan T20 tu ada rate lain-lain. Siapa buat rayuan kena terus 30k ke atas. Jadi benda ni menunjukkan apa tau? Petanda-petanda kerajaan kita macam kewangan tak kukuh lah, tak ada duit. EPF tak boleh buat keluar lagi. Jadi di peringkat kami yang tengok bahagian kewangan ni, nampak seperti mana kerajaan agak struggle lah sikit kat situ. Jadi tapi yang kita heran lagi, apa langkah-langkah yang dibuat, macam mana dia nak atasi perkara ini. Tak seperti mana yang disebut masa dia pembangkang dulu. Jadi itu antara lain yang kaitannya dengan OPR ni lah. OPR ni naik pun boleh jadi bagus, turun pun boleh jadi bagus. Okey, bagus kat mana? OPR ni naik bila ekonomi tu mungkin nak bina kembali, nak menurunkan inflasi. Inflasi ni apa? Inflasi bila demand terlalu tinggi, kan. Spending tinggi, jadi demand tinggi, maka kemungkinan besar inflation akan jadilah, orang akan naikkan harga sebagainya. Jadi nak elak benda tu, OPR naik, orang akan kurang spending, orang akan kurang berbelanja, orang akan saving, simpan kat saving. Jadi rate saving tinggi, rate untuk pinjaman sebagai perbelanja tu rendah. Jadi kebaikan kat situlah. Kekurangannya pula pada orang yang financing ni lah, orang yang duit mungkin cukup-cukup je B40 ni, terpaksa bayar tinggi lah. Saving dia pun tak ada. Dia nak saving macam mana? Dia terpaksa bayar. Nak kahwin pun buat loan, beli rumah pun loan, terpaksa bayar loan dengan loan tinggi pula bulanan. Dia nak simpan duit pun belum cerita ASB financing. Ya, betul. Tapi sebaliknya, kalau OPR turun, ada kebaikan tak? Kebaikan macam mana? Kebaikan dia, orang akan berbelanja, orang akan buat financing, rate rendah. Tetapi pelabur-pelabur yang akan buat nak simpan duit ni dapat kurang lah. Dia buka FD, fixed deposit sebagainya, dia akan dapat kurang kat situ. Jadi pelabur-pelabur asing pun mungkin dia takkan datang kat Malaysia lah. Dia nak pilih tempat yang bagi rate tinggi. Jadi sebab tu negara kita pun kena bersaing lah.
OPR naikkan OPR supaya orang yang luar ni, pelabur luar ni, dia bila letak duit dekat Malaysia ni, dia boleh dapat pulangan dia tinggi sikit lah. Kalau tidak, kalau kita tak naikkan, dia akan pergi tempat lain lah, negara lain. Bank negara ada buat macam industri. Maksudnya OPR naik turun ni biasa je. Ya. Betul tak? Dia macam normal je. Dia naik normal turun ekosistem lah, keadaan ekonomi. Normal untuk ekosistem lah, tapi tetapi itulah, saya rasa macam untuk negara okey lah, maksudnya untuk long term kita fikir pasal ekonomi, pelaburan negara dan sebagainya. Tapi ada tak kenaikan OPR ni bagi kesan kepada rakyat, terutamanya B40 macam saya lah Ustaz? Ada macam kawan-kawan lain pun, Allahuaklam lah, mungkin kawan-kawan yang join live ni ramai yang T20 kan. T20 tak tengok TikTok. Betul lah, T20 tak tengok TikTok, T20 dia buat TikTok. Okey, ada soalan kat situ, explain sikit kenapa fixed loan tak effect dan housing loan effect lah. Okey, kalau fixed loan atau fixed rate lah yang financing tu, dia tak effect sebab apa? Sebab dia dah diikat lah, perjanjian dia akad awal tu untuk rate yang fix. Dia tak akan terkesan naik turunnya OPR ni. Tetapi kalau yang housing, atau bukan housing saja, semua housingnya, car financing ke, personal financing ke, apa-apa financing ataupun conventional loan lah. Kita sebagai umat Islam, kita financing lah, sebab kita tak buat loan. Kalau loan dia punya pulangan dia interest tu riba tu haram tu masuk neraka lah. Jadi saya lebih kepada nak mengajar kalau kita buat financing. Jadi yang housing dan juga financing lain ni yang tidak fix, dia akan fluctuate. Islamic pun fluctuate. Islamic dia cuma ada ceiling je. Islamic pun dia akan fluctuate, tapi dia ada ceiling, dia tak akan naik lebih. Dia tak akan naik lebih, dia tak setakat. Kalau Islamic tak ada ceiling Ustaz? Kalau konvensional tak ada ceiling. Konvensional dia boleh pergi gila-gila lah. Dan dia pula compounding. Kalau tak bayar kena compounding. Compounding ni apa? Berganda-ganda. Contohlah. Sebab itu masih kegawatan ekonomi, perbankan Islam terbukti institusi yang menyelamatkan keadaan lah. Jadi orang yang buat konvensional semua terpaksa jual sebab dia rate akan naik gila-gila. Lepas tu tak dapat bayar. Bila tak dapat bayar tu, dia akan jadi berganda-ganda, compounding pula, charge dan sebagainya. Jadi kawan kena jaga tu. Siapa yang Muslim atau non-Muslim yang menonton ni, beralihlah kepada perbankan Islam, dia lebih selamat. Cumanya dia efek OPR ni dia fluctuate. Dia akan, OPR naik, dia pun akan naik lah. Cumanya ada orang kata, saya bayar 100, tapi bila OPR turun, saya bayar 100 juga. Tak turun pun, tapi kalau naik saya akan bayar lebih. Sebenarnya bank, kalau OPR turun, bank dia tak hantar surat lah kepada kita untuk bayar rendah. Dia akan terima je kita bayar macam biasa. Tapi kita seolah-olah bayar lebih. Kita bayar lebih nanti, dia akan himpun dekat hujung nanti. So bila contohlah kita punya maturity date ataupun kita punya financing tu, 5 tahun, OPR turun, kita bayar 100. Lebihan contohnya sepatutnya efektif dia adalah RM80 je, tapi kita tetap bayar 100 sebulan. 20 tu dibawa ke hujung. Nanti bila nak dekat-dekat tempoh matang, tiba-tiba bank kata, okay, your installment check ni dah nak habis dah awal sebulan, contoh je lah macam tu. Jadi kalau turun, bank tak hantar surat lah, tak hantar notis lah supaya bayar rendah, tak. Bank hantar kalau tak cukup. Contoh OPR naik, rate naik, bank akan maklum kat kita lah untuk bayar, cik punya pembayaran ni naik. Kadang-kadang bank tak dapat. Kadang-kadang bank tak dapat update kita sebab mungkin kita pindah alamat. Masa kita buat financing tu, alamat kita alamat lain. Dia tak update. Jadi bank mungkin hantar notis kat alamat lama. Kita tak dapat. Lepas tu kita bayar macam biasa 100. OPR naik. Tiba-tiba minggu ketiga kita dapat call. Cik punya pembayaran bulanan tak cukup. Saya bayar setiap bulan cukup je, kenapa? Cik, OPR naik. Kita dah maklum hari tu rate installment bulanan pun naik. Jadi
jadi short lah. Sepatutnya bayar 120, kita bayar 100 juga macam biasa. Jadi bulan tu short RM20. Jadi bank kan call lah. Macam tu. Jadi soalan yang sebut tadi sikit lah bulan-bulan tu. Ya, yang akan impact ialah yang apa, tidak fix lah, yang tak tetap ni, yang fluctuate. Macam tu. Tapi selalunya lah kalau rakyat Malaysia dan juga perbankan lah, ke banking dalam Malaysia ni, kalau fixed rate tu rate dia tinggi. Dia terus tak yang tinggi lah. Tapi dia fix. Tapi dia fix. Tak berlaku apa-apa. Apa-apa berlaku pun dia fix je. Macam tu. Ustaz, saya tahu satu je kalau yang orang kata apa? Yang fix ni. Apa dia? Apa nama ni? Alah, ini yang orang kerja-kerjaan. Dia punya loan, dia orang punya loan tu fix kan? LPPSA. Betul tu. LPPSA. Lembaga apa? Perumahan Buatan Kerajaan sektor awam ni lah. So siapa yang kerja government, dia ada kelebihan lah LPPSA ni. Cumanya tengok juga apa kita ambil, produk apa kita ambil. LPPSA tak silap saya lah, mungkin saya pun tak tahu. So bukan kerajaan, bukan kerja kerajaan. Tapi tak silap saya dia dah ke arah untuk Islamik. Cumanya dari segi rate produk tu tak pasti. Dia tak pasti macam mana dia punya apa, kadang-kadang ada fixed rate. Jadi kena tengok kontrak dia macam mana lah masa kita sign tu. OPR naik terbaik untuk rakyat, kata-kata orang sebelah. OPR naik ni baik untuk negara. Ini orang sebelah lagi kita. Okey, OPR naik ni macam saya sebut ada pro and cons. Okey, pro-nya dia ada baik buruk dia lah. Ada baik buruk, dia ada baik buruk. Benda tu pun normal. Kalau kita tengok secara makronya, secara besarnya, dia baik lah sebab dia menandakan ekonomi makin naik, dia elakkan perbelanjaan, dia tingkatkan untuk kita saving. Tetapi ekosistem tu kena betul, keliling tu. Contohnya orang yang tak ada financing, harga barang naik sebagainya tu, dia kalau contoh OPR turun pun harga barang takkan turun. Jadi ekosistem dia tak berapa kena kat situ lah. Jadi dia tak boleh tengok satu angle, dia kena tengok angle keseluruhannya. Tapi secara dasarnya, secara makronya, secara besarnya, dia adalah satu langkah untuk stabilkan negara balik lah. Tapi kalau kita tengok urus takbir sekarang, negara sekarang ni, seolah-olah signal-signal dia menunjukkan negara kita macam kerajaan sekarang kurang income tu kurang berduit. Mungkin pelabur lari ke sebagainya, tak pasti macam mana. Saya rasa lah kalau kata OPR nak naik macam yang Ustaz terangkan tadi, sistem ataupun ekosistem yang lain-lain tu sepatutnya perbaiki ataupun kita upgrade dulu atau seiring dengan OPR naik. Contoh kata gaji tu dah cukup ke untuk bulan-bulan, itu pun dah orang kata dah ujung-ujung hidung dah nak lemas lah. Tiba-tiba OPR naik lagi lemas. Yelah, untuk orang muda macam saya Ustaz, kita nak beli motor pun tak mampu, buat loan. Beli motor, kereta pun buat loan. Ada rezeki esok-esok beli rumah, buat loan. So OPR naik ni dia akan bagi kesan pada saya, kalau kata saya ada 3 loan, 3 kali ganda lah kesan tu. Betul Ustaz? Betul. Ini loan lain, itu loan lain, itu loan lain. Jadi kalau kata OPR nak naik tu bagus untuk kerajaan, bagus untuk negara. Tapi untuk anak muda, ekonomi anak muda saya rasa sesak sikit lah. Lagi-lagi untuk orang macam saya nak buat Grab food, Shopee food kan, Shopee food, orang kata e-hailing ke, kita beli kenderaan tu semata-mata untuk cari makan, orang kata cari rezeki. Terkesan jugalah saya rasa. So untuk ekonomi anak muda ni saya rasa agak terkesan. Tak payah sembang negara maju ke pelaburan naik apa semua. Kalau ikan bilis macam saya ni terkesan, saya kecewa jugalah dengan kerajaan kan. Dengan yalah orang kata berdegar-degar dia punya semangat, katanya nak
bantu orang muda, nak bantu ekonomi gig ni. Antara isu masa PRU tu kan ekonomi gig. Kestabilan gaji, jaminan. So kalau benda ni tak membantu orang macam saya ni, saya kecewa lah. Saya kecewa dengan kerajaan sekarang ni. Dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu masa kerajaan sebelum ni, kerajaan apa kerajaan Perdana Menteri apa, Ismail Sabri. Dulu. OPR naik. Saya rasa sekali ke dua kali naik. Masa tu saya rasa respect lah, saya hormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia bangkit, pertahankan. Dia kata rakyat tengah susah. Bagus ke OPR ni naik masa rakyat tengah susah? Macam soalan kawan kita tadi, kata yelah negara memang bagus tapi rakyat tengah susah. Setidaknya kalau nak naik OPR kena ada solusi untuk rakyat. At least untuk orang muda lah, kita kan. Untuk anak muda. Untuk saya rasa terkesan lah. Sebab dalam bidang kata ekonomi gig, Shopee Food dan sebagainya kan, Grab Food, bukan kata orang muda Ustaz. Ada je yang dah bersara, yang sepatutnya dah tahap warga emas pun ada. Ustaz pause. Betul kawan. Ada tahap tu dia macam dah tahap warga emas pun masih lagi buat kerja-kerja Grab Food. Saya biasa jumpa lah. Jadi macam terkesan kepada orang muda. Tapi yang warga emas pun, yang sepatutnya dah rehat pun, cari rezeki tiba-tiba ditekan lagi macam ni. Orang muda lagi lah. Kita tengah tak ada aset, tak ada harta. Jadi saya rasa pendapat saya peribadi ni macam tak sesuai lah Ustaz. Sebab perjuangan dulu katanya lain, tiba-tiba lain. Orang kata macam kita order, ni zaman jual beli kat Facebook lah. Sekarang ni trusted sikit, jual beli kat Facebook kan. Barang order kat Facebook lain, barang sampai lain. So saya rasa terkesan lah Ustaz. Tapi wajar tak pendapat Ustaz lah kalau sekarang ni, waktu masa ni, dengan tak tahu lah, saya rasa macam kerajaan pun tak apa stabil. Seorang cakap lain, lepas tu U-turn. Wajar tak OPR ni naik sekarang Ustaz? Atau pendapat Ustaz macam mana? Sebab dia baru je naik, baru tahun lepas naik. Perlu maintain dulu ke ataupun kejar untuk naik segera? Ke macam mana Ustaz? Pada pandangan saya lah, saya ni tidaklah pakar buat ekonomi ni, cumanya tengok dari segi amalan lah. Sepatutnya kerajaan yang ada sekarang ni kena settlekan isu-isu yang ada sekarang ni lah. Isu berbangkit, isu kos sara hidup tinggi, isu peluang pekerjaan, isu macam-macam lah. Dengan harapan bila OPR naik ni, orang kurangkan perbelanjaan supaya barang turun. Tapi barang tak turun. Sebab ekosistem dia punya gerak kerja keliling tu dia tak settlekan dulu. Yang tak seperti mana formula-formula yang digembar-gemburkan sebelum ni. Jadi sepatutnya dia kena gerak seiring lah. OPR naik dengan memastikan yang lain-lain tu naik bersama. Maksudnya masalah tu diatasi. Kos sara hidup mungkin dikurangkan ataupun dinaikkan, dibuat perkara-perkara tertentulah. Jadi macam yang baru ni bising juga, apabila dia umum untuk nak minta
majikan punya bahagian EPF dinaikkan ke 20%, banyak majikan tak boleh buat. Dia punya kos tu sangat tinggi lah. Majikan. Jadi dia tidak tinggi untuk seorang pekerja. Ya, seorang pekerja dia kena bayar banyak pula. Untuk majikan yang kecil-kecil ni jenuhlah, matilah nanti. Dia nak survive pun untung cukup-cukup makan, dia kena bayar pekerja lagi mahal kan. Jadi itu yang majikan saya bising tu bila dengar cerita tu. Betul. Jadi dia seolah-olah pengumuman kerajaan dia tak fikir panjang, macam kes EPF dia nak minta cagarkan tu. Jadi apa benda kan, macam tak fikir panjang benda ni. Benda-benda yang melibatkan polisi kan. Dia tahu sebut je, hentam je kan. Kita pun pelik, sama ada penasihat keliling dia tu tak bijak ke, ataupun penasihat tu dah bijak dah ada advice dia dah. Tapi dia buat bebal dia buat hentam kan. Kan dia selalu bagi ucapan tak nak tengok teks lah sebagainya kan. Jadi dia kan orang sastra Ustaz. Orang yang pandai kira sembang kemas lah. Sastra itu satu kejayaan lah tu. Bidang sastra berjaya mentadbir negara dengan sembang mumpang-mumpang pasal ekonomi dan kewangan bagai power lah tu. Betul. Tak seperti mana yang dia gembar-gemburkan, yang dia orang sebut sebelum ni lah, untuk bantu rakyat sebagainya. Harga minyak masak berapa sekarang dah turun. Jangan sembang saja. Okey, boleh check lah harga minyak masak. So lain-lain macam mana? Contohnya lah, bila minyak masak naik sebagainya, bila harga minyak turun, orang turun, peniaga turun harga tak? Tak ada turun. Karipak ada, bila dah naikkan 50 sen seketul sebiji, harga minyak turun, dia tak turunkan pun. Harga minyak turun, yang digembar-gemburkan tak turun-turun pun, Ahmad Zaini. Itu contoh satu yang Tuan bagi kan. Jadi banyak lagi lah. Maksud dia, jangan untuk kes naik-naikkan benda ni, pemangkin bagi peningkatan harga ni jangan main-main. Contoh zaman Pak Lah dulu, zaman Pak Lah jadi PM dulu, dia naikkan harga minyak terus tinggi. Tapi cara dia nak cover balik, dia bagi apa? Dia bagi amount kepada rakyat kan. Seorang dapat 200 ke 300 macam tu. Tapi harga minyak terus, dengan harga minyak naik, tu contoh, bagilah betul-betul. Bila harga barang semua naik sebab kenaikan harga minyak, tiba-tiba kerajaan turunkan harga minyak. Selepas tu sebab Pak Lah turun kan, barang turun tak turun. Macam sekarang kan. Jadi macam kiraan sekarang, maksud dia bila harga naik dan sebagainya, bila dia buat satu OPR naik, harapannya spending turun, harapannya harga barang semua turun. Saya tak pastilah siapa yang nak turunkan harga ni. Kemungkinan ada 2-3 peniaga yang berjihad dalam ekonomi ni kan. Saya ada saudara yang uruskan kuih. Dia buat apa? Dia buat kuih time raya lah, kuih tart sebagainya kan. Tiba-tiba orang nak minta request, nak letak Nutella lah, bahan-bahan tertentu, bahan ini, bahan itu.
Dia dah tak mampu dah sebab harga. Dia kata dulu dia boleh buat berniaga, mungkin dia beli minyak sapi ke butter tu harga lebih kurang 40. Nak dekat kenaikan ni dia jadi harga 80, maksud sekali ganda. Jadi dia nak jual berapa kat masyarakat, kat rakyat. Dia nak naikkan harga takut melampau sangat. Kalau harga tinggi orang tak beli. Jadi dia macam tu lah. Benda dia berlaku macam tu. Jadi keadaan daripada yang digembang-gemburkan, keadaan untuk apa nak clearkan, nak justifykan supaya harga barang turun sebagainya tak nampak lagi. Daripada kerajaan sekarang lah. Ada formula yang disebut sebagainya. Macam-macam lah. Jadi itu yang kalau Ustaz, saya tu tak pernah nampak lagi lah orang tiba-tiba turun. Kan? Tiba-tiba naik tu biasa. Tiba-tiba je. Itulah kebiasaannya peniaga ni, dia tampal harga tu, tampal senang. Esok boleh ubah harga, esok lagi boleh ubah harga. Dia tutup terus harga dekat menu tu. Tapi turun tak pernah lagi lah. Saya tak pernah jumpa lagi lah. Yang memang daripada dulu murah dan dia maintain murah ada. Ayolah, mungkin dia konsep sedekah dan sebagainya kan. Tapi tak ramai lah. Betul. Tapi yang dah naik tiba-tiba turun. Saya rasa tu tak ramai. Sebab mungkin bila dia dah naik, dia punya gaya hidup dia mungkin dah berubah. Komitmen mungkin dah lebih tinggi. So kalau dia turun kan mungkin tak dapat nak cover lah dia punya rolling modal bisnes dan sebagainya. Betul-betul kat situ. Jadi itulah antara lain indikator dan juga apa yang kita nampak dekat sini. Perjalanan urus takbir tu dia tak seimbang lah. OPR naik dalam keadaan yang lain-lain tak bersedia untuk membantu sama dalam style tu. Rahimi je komen, PM Noor duk cakap seorang-seorang, mungkin bila sedang bincang dengan Menteri Kewangan. Mungkinlah itu yang Ustaz cakap tadi. Urus takbir tu macam berterabur. So PM punya statement ni dia tak seiring dengan Menteri Kewangan. Betul. Itulah. PM cakap lain, Menteri Kewangan cakap lain, hasil ni cakap lain. Betul. Pelik-pelik nanti. Dia lebih kepada populis. Dia punya banyak dia punya sangkaan statement dia tu, dia macam seolah dia masih pembangkang lah. Kita tak nampak lagi usaha dia dan sebagainya lah nak buat ke arah tu. Saya charger saya sebenarnya ni. Bateri tinggal 10%. Kalau tak apa, sikit lagi. Kalau sempat lah. Sebab bateri tinggal lagi 10% kan. Kalau sempat. Saya ada jumpa lah. Ini orang kata ni bidang-bidang ustaz ni. Bidang-bidang pakar, bidang-bidang keuangan, perbankan Islam. Sesi lepas masa TikTok kan. Sesi TikTok ini sesi bicara semasa TikTok. Anak muda Shah Alam pun ada jemput Tuan Afi Ahmad Rawi. So dia bidang keuangan.
Rupanya saya baru tahu bidang kewangan lain, bidang ekonomi beza. Itu perkara yang berbeza. Hampir sama tapi dia bidang yang berbeza. Ya, betul. Saya pula ada terjumpa ini saya rasa bidang ekonomi lah. Tapi saya tak pastilah dia pakar ke, dia expert ke. Tapi dia terkenal dalam bidang ekonomi. Dia sentiasa komen, selalu ulas isu-isu ekonomi. Nama dia Syahid Sulaiman, Ustaz. Dia famous ni dekat Parlimen. Kawan saya dia suka bagi pantun. Saya jumpa dia punya kata apa, posting lah hantaran dia di Facebook kan. Dia kata kenaikan OPR ni sudah dijangka. Kalau ikutkan menurut dia dah jangka. Tapi ini adalah langkah awal yang diambil oleh BNM lah, Bank Negara Malaysia, untuk naikkan OPR dia. Tapi apa langkah nak seimbangkan kenaikan OPR tu dengan kos sara hidup dan sebagainya yang diambil oleh pihak kerajaan. Bank negara nak kukuhkan kewangan dan ekonomi negara, dia naikkan OPR. Betul. Tapi kerajaan kena ada satu inisiatif lah, macam Ustaz kata. Kena ada satu inisiatif untuk seimbangkan balik supaya kita tak lemas di tengah-tengah lah. Betul. Mata-mata negara yang nampak maju, pelaburan tinggi, ikan bilis macam saya ni lemas. Nak cari makan hari-hari pun tak cukup. Saya pada besar ni pun macam ikan bilis juga, lemas juga. So kalau kata OPR dah naik, kita masih sama-sama tak tahu apa langkah kerajaan. Sebab kerajaan pun berapu-rapu. Saya rasa macam kurang jelas penerangan kerajaan dengan apa nama tu, Jecom dia panggil. Dia punya Jecom. Macam tak function kan. Jecom function dia untuk bantu kerajaan terangkan, jelaskan pada rakyat, pada saya. Pada saya kan. Ya, saya nak tahulah juga. Tapi dia, rakyat ni banyak keliru, tak faham. Seorang kata A, seorang kata B, lepas tu U-turn, patah balik. So dia macam kerajaan sekarang ni macam campur aduk lah. Memanglah kerajaan campuran, kerajaan pun campur aduk. Tapi keputusan pun tak nampak macam satu padu. So dia mengelirukan. Jadi saya nak tahu juga, kalau kata OPR dah naik ni, apa pula jangkaan Menteri Ekonomi? Siapa Menteri Ekonomi Rafizi kan? Rafizi Ramli. Tu pakar, orang kata apa dulu gelarannya, pakar formula. Tu raja formula tu. Nak tahulah apa jangkaan dia pula, apa unjuran dia. Sebab dia pakar buat formula kan. Saya nak tahulah apa solusi dan penyelesaian dia. Setakat ni kita pun tak nampak lagi kan. Tahu-tahu ni OPR dah naik. Kita rakyat Malaysia ni memanglah bila PRU ke PRN ke, kita lawan lah sebagai parti kan. Bila gelanggang dah dibuka, kita masuk lah. Okey, bila dah habis, dah berisytihar kemenangan semua, kita buat kerja masing-masing lah. Kita tetap dia PM kita. Kita tak boleh kata dia bukan PM kita, dia memang PM ke-10 kita, PMX kita.
Betul. Cuma kita masih menanti-nantikan. Kita menantikan apa yang Xavier yang disebut sebelum-sebelum ni dapat buat satu menyelamatkan rakyat ni, yang dikatakan kaya saya akan selamatkan rakyat-rakyat Marhain yang susah, yang di bawah sana, saya akan ambil daripada jutawan-jutawan sebagainya untuk bantu. Jadi yang diambil, yang diganggu gugat nampak macam Tan Sri Syed Bukhari kan. Jadi tak nampaklah formula-formula lain tu. Jadi benda macam itulah yang kita saya setuju dengan Syahir Sulaiman posting tu. Macam saya sebut tadi lah, mana langkah-langkah seiringan yang lain. Contohnya memang BNN dia buat kerja dia lah. Naik ke OPR bila keadaan ni balik, nak kurangkan spending, nak naikkan saving, dengan harapan untuk orang harga barang sebagai turun sebagainya. Bila orang tak spend, harga akan turun kan. Tapi kita punya amalan kita pemerhatian kita tak turun sangatlah barang-barang ni. Apabila OPR ke minyak turun ke minyak sampai sekarang tak turun lagi. Bukan minyak masak, minyak petrol tak turun lagi. Okey, mungkin soalan daripada Rahim, tak mustahil ke kalau satu negara itu amalkan sistem kewangan Islam sepenuhnya? Negara tu tak praktikkan undang-undang cipta manusia yang mengarut-ngarut ni. Okey, baik. Perbankan Islam ni zaman Nabi dari segi konteks banking ni subset je, sikit kecil je daripada ekonomi keseluruhannya, sektor perbankan ni lah. Jadi kena adopt ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam lah. Okey. Dalam banking ni, dan zaman Nabi tak ada banking ni. Jadi zaman sekarang ni nak selamatkan manusia daripada riba dan sebagainya, maka adanya perbankan Islam. Sebab itulah saya sokong kenyataan Afian Makrawi yang baru-baru ni Tuan Afian sebut PPIM mencemooh ataupun memerli perbankan Islam kan. Jadi saya setuju banyak poin kat situlah, kat dia tu. Cumanya basically fully untuk nak adopt dengan perbankan Islam yang betul-betul clear ni belum ada lagi. Maksudnya perbankan Islam pun kita masih lagi kita selaraskan ikut rate OPR dan sebagainya lah. Maksudnya kita pun belum explore lagi macam mana perbankan Islam ni nak tak kisah OPR naik ke turun ke, kita ada rate kita sendiri, rate untuk rakyat. Naiklah OPR, turun OPR, bank yang perbankan Islam ni dia buat sendiri dia. Cuma tak ada lagi lah, semua tak berani lagi, mungkin mekanisme dia punya kesan tu tak dikaji ke sebagainya, belum ada lagi lah. Ataupun mungkin ada, saya tak tahu. Tapi tak buat pun. Setakat sekarang ni perbankan Islam ni dia compare dengan rate tu, dia nak bersaing dengan rate yang sedia ada lah. Cuma kontrak dia lain, dia guna perbankan Islam, dia ada kontrak tawarruk, inah, semua sebagainya. Yang komisioner ni loan sajalah dia buat. Jadi kat situ dari segi perbankan Islam, nak jawab soalan Rahimi tu, maksud dia undang-undang ciptaan manusia ni basically boleh, tetapi kena berpandukannya hukum hakam agama. Allah Ta'ala turunkan tu Al-Quran sebut tak boleh riba,
tak boleh ada unsur gambling, maisir, tak boleh horor, apa benda-benda yang samar-samar, kena clear. Baru tak boleh kena scam kan. Scammer ni dia main benda yang apa horor lah, benda yang tak jelas, tak clear, nak menipu. Unsur-unsur tu Islam tolak. Sebab tu nak kena buat seluruhnya, semua kena sokong lah. Contoh yang paling basic lah untuk kerja-kerja swasta ni, KWSP kan ada akaun syariah, yang akaun tak patut syariah. Mungkin ramai lagi yang tak tukar, yang sekarang mudah aja boleh online dia buat kan. Jadi betul tukarlah perai syariah, support lah. Macam itulah. Jadi mungkin orang masih berfikir sebab kalau yang syariah ni biasa dividen ni rendah sikit. Macam tu. Nampak macam itu, tapi dari segi belakangnya, hukum hakamnya tak nampak kan. Tuan-tuan itulah itu mungkin lah. Betul. Macam kita lah kadang-kadang dulu zaman saya, kita jahiliah dulu, nak beli motor, nak renew untuk protect, nak ambil insurans, cari paling murah, tak kisah. Tak kaful mahal, kita ambil yang paling murah, ambil murah insurans. Betul. Pokoknya kita terlibat dengan yang tak patuh syariah. Jadi basically macam tu lah. Kita nak ayam sembelih mungkin mahal sikit, nak makan ayam. Tapi ayam tepi jalan, ayam lenggek orang tu jual murah. Kita nak tak kalau kita nak pilih murah? Kalau kita tahu kita tak nak kan, jijiknya apa bangkai kan. Jadi macam itulah dari segi perbankan Islam dan sebagainya. Mustahil tak dibuat di Malaysia? Tak mustahil. Kalau betul-betul pimpinan tu nak. Kalau nak betul-betul boleh buat. Bank negara kalau dia nak dia boleh buat. Dia wajibkan semua perbankan Islam boleh buat. Dia boleh buat. Bagi lagi nak boleh buat nak? Boleh. Dia kena betul-betul lah. Kalau dia nak, dia akan make sure semua tu dibuat. Betul. Kalau dia betul nak buat, dia kena ada satu task force, kena kau explain tak bidang ni Islamkan dia, bidang ni Islamikkan dia. Setiap flow tu Islamkan, Islamik syariah kan dia. LPPSA bagi semua fully syariah. Apa lagi? Koperasi-koperasi bagi fully syariah. Tak boleh yang konvensional langsung. Kalau nak buat boleh. Buktinya apa? Bukti dia time COVID hari itu, bila arahan kerajaan, semua bank kena bagi moratorium. Semua bagi moratorium. Kan boleh buat. Terpaksa bagi dah. Kalau tak bagi pun, maksud dia macam tu kalau nak lah. Tapi kena banyak kajian teknikal kat situ lah. Saya pun nampak idea macam gempak. Tapi basically kalau nak, kalau selagi kalau ada kehendak tu, selagi ada kemahuan, di situ ada jalan. Kalau ada kemahuan, apa pun teknikal dia memang payah. Bahagian teknikal dia panjang kan. Betul. Kajian dan sebagainya, pembincangan. Tapi kan ada usaha lah. Maksudnya kerajaan kena betul-betul usaha untuk patuh syariahkan setiap perkara. Lebih-lebih lagi melibatkan keuangan. Seperti mana Quran sebut, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang yang beriman,
ayyuhallazina amanu khulu, masuklah kamu ke dalam agama kita, agama Islam ni keseluruhannya. Jangan pilih-pilih. Kan? Yang untung ni tak apa, ambil yang ini boleh pula, yang itu tak boleh pula. Jadi kena betul-betul lah. Macam Cik kata komen ni, kamulah yang paling pandai. Basically kita sebut, kita tak sebut pun kita paling pandai. Kita nak sebut masa PMX, masa dia pembangkang, dia sebut semua tu. Sepatutnya kerajaan buat macam ni, kena buat macam ni, kena macam ni. OPR ni boleh, minyak kena turun. Saya jadi dengan serius sebut turun harga minyak. Ini Anwar Ibrahim, tengok nama saya. Macam tu. Lepas tu bab rasuah lagi, bab keterisan semua. Jadi bukan kita kata kita pandai, tapi dia kutuk benda tu, last kali dia buat benda tu. Saya rasa Cik ni baru masuk, Ustaz. Panjang lebar kita sembang-sembang tadi kan. Banyak kita cakap OPR ni normal naik turun. Ada baik buruk dia. Ya, betul. Kita cuma isu yang kita bukanlah petikai, tapi kita yalah bincang-bincang sembang-sembang malam ni sebab dulu kata lain, sekarang kata lain. Betul. Sembang santai. Lepas tu malam ni tak seimbangkan dengan apa benda lain. Betul. Untuk selamatkan bilis-bilis macam saya. OPR naik tu memanglah bagus. Tiba-tiba dia masuk, dia kata kamulah yang paling pandai. Dia salah faham ni, Ustaz. Dia ingat kita nak hentam kerajaan. Mana kata Datuk Seri Ibrahim tu, dia memang PM kita. Nak tak nak pun dia memang PM yang sah. PM tadi PM kita. Kita pun dah bagi dia peluang. Tak boleh. Dia kenalah macam KRU ni, bangkit KRU. Ni bukan saya punya forte lah. Tapi hari ni kan ramai orang nak jawab dah bab tu. Bila kerajaan yang saya nampak sampai ke hujung, dia kena sambung lah. Apa lebih sampah pula. Macam tu. Jadi itu masing-masing lah. Tapi kita tengok macam mana. Cuma yang sekarang ni yang betul real yang berlaku, kita nampak apa yang disebut tu tak jadi, tak dibuat. Dia buat pula benda yang dikritik dulu. Macam tu lah keadaannya. Jadi baik tak baik OPR ni tengok pada keadaan dia ada pro and cons lah. Macam kita sembang daripada awal mukadimah saya tadi, OPR naik ni dia ada pro and cons, OPR turun pun ada pro and cons. Cumanya yang saya advise dan juga saya sokong daripada statement Syahir Sulaiman tadi, faktor-faktor sekeliling yang membantu pertumbuhan ekonomi, polisi kerajaan macam mana untuk clearkan benda tu tak nampak pun sampai ke tak nampak lagi. Tak nampak lagi. Ke memang dah tunggu dah. Itu je, dia nak tunggu pula tahan apa dia nak entahlah Ustaz, sebab gaya kerajaan Madani sekarang ni dia hentam dulu, contoh dia naikkan harga dulu, nanti dia fikir macam mana nak selamatkan rakyat yang tengah terbelit. Sama lah macam KWSP yang kena jaga tu.
Sebut dulu. Sebut dulu. Lepas tu berfikir. So kena tu esok-esok cagaran tu rakyat juga kena bayar pada bank. Bank ada interest, untung dekat bank. Itulah. Yang penting dia bagi dulu point dia. Sama lah macam ni. Kita bukan tak sokong PIR naik. PIR naik tu bagus untuk negara. Tapi yang tak terlibat secara langsung dengan negara ni penatlah. Kan? Betul. Ramailah saya kata apa pengundi-pengundi pun ramai orang terkesan. Jiran saya, kawan-kawan saya, generasi saya ni. Yelah, generasi nak kita beli rumah, Ustaz. nak beli rumah pun Allah. Nak beli rumah generasi sekarang nak beli rumah memang harga gila-gila main tinggi. Macam mana nak beli rumah sebagainya. Gaji setakat mana kan? Jadi ada pula saya berterupa masuk berusaha lah Dr. Hammurabi ni berusaha lah try hard lah untuk buat cumanya di peringkat kita ni Ustaz. Cuma tak apa lah, tu hak dia lah, ikut dia lah. Cumanya rakyat nampak, tengok rakyat nampak sekarang apa yang berlaku sebagainya. Dia nak buat macam mana, dah pusing-pusing pun rakyat nampak. Ya. Kita nak kena formula dia, kita dah tengok dah maksud dia. Mungkin Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada dia, nak bagi PMX ni Anwar Ibrahim ni jadi PM dulu supaya orang tengok macam ni lah ni. Jadi tak apa pun tak boleh buat, supaya rakyat nampak jangan memperjudikan lagi nasib. Cuma dia naik itu pun sebab ihsan. Yang dia nyanyikan lagu apa, Sakau-Sakau tu anak murid dia kalau tak naik dah tu. Itulah. Jadi besar harapannya kita sama-sama lah untuk bantu dan juga doakan agar negara kita ni selamat, terus dilindungi, supaya masyarakat dekat sana tu mungkin ada savior lain. Rakyat bagi signal dalam PRN nanti 6 negeri nanti, rakyat pilihlah yang betul-betul okey untuk signal kepada kerajaan pusat. Dia tak bolehlah buat keadaan-keadaan macam tu. Dia tak boleh buat perangai-perangai pembangkang dia macam tu. Cakap sebelum bikin lah kan. Itulah dia. Saya cakap terus terang lah kawan-kawan kan. Yang masuk ni kan, tiba-tiba bergaduh dengan topik lain pula. Apa mengapu ini saya terus kot. Ngarut kita nak sembang topik PR, kesan pada anak muda ni, ekonomi anak muda. Buka topik-topik lain. Saya cakap terus terang lah, untuk PRN akan datang ni kan, bulan 7, bulan 6, bulan 7 ni, Selangor salah satu negeri yang akan bertanding. Shah Alam pun akan bertanding sebagai pengundi, sebagai anak muda, pengundi muda, untuk sebar orang kata
manifesto ke dia punya manis mulut PM akan datang ni kan, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan dia punya tim tu, Rafizi dengan formula gempak dia ke, saya dah tak percaya lah Ustaz. Sebab betul lah, dulu